Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Mandadi. Pohon beringin tegak berdiri, tempat bersila si anak dara. Malaysia ini milik Pertiwi, tanggungjawab kita membina negara. Kombinasi panel hakim yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru pembimbing yang budiman, serta rakan-rakan pemidato, warga intelektual yang saya kagumi sekalian. Berdirinya saya di pentas berprestij pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka tahun 2026 adalah untuk meniupkan semboyan kesedaran menerusi mauduk pidato. Malaysia milik kita, tanggungjawab kita. Sebelum lidah menutur, sebelum hujan membedah minda, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Malaysia milik kita membawa maksud hakikat bahawa tanah air ini ialah kepunyaan mutlak setiap warga negara tanpa mengira warna kulit, kaum maupun agama. Tanggungjawab kita pula merujuk kepada obligasi, peranan dan amanah kolektif yang perlu dipikul oleh setiap daripada kita demi mempertahankan, memakmurkan dan membina sebuah negara bangsa yang utuh. Warga Dewan yang penuh visi, hujah saya yang pertama, rasa kepunyaan menuntut kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara. Sebuah negara bangsa tidak akan pernah tegak sekiranya rakyatnya hidup dengan mentaliti sebagai penumpang. Kita bukanlah penumpang di tanah air ini, kita adalah pemiliknya. Apabila kita menghayati prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, kita sedang meletakkan asas tanggungjawab yang paling tinggi. Kesetiaan ini dibuktikan apabila kita meletakkan kepentingan nasional mengatasi kepentingan peribadi, kelompok maupun politik sempit. Menjelang tahun 2026 ini, cabaran geopolitik dunia semakin rencam. Oleh itu, tanggungjawab kita adalah untuk memastikan tiada mana-mana pihak luar yang boleh memanipulasikan pemikiran kita dan tiada anasir dalaman yang boleh menggadaikan maruah negara ini. Sidang hadiri yang dikasihi sekalian, meniti hujah saya yang kedua, mempertahankan keadilan sosial menerusi keluhuran undang-undang adalah tanggungjawab bersama. Malaysia yang adil adalah sebuah Malaysia yang menjamin hak setiap warga negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan melalui prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan, undang-undang. Kita diberikan hak untuk hidup aman dan memburu impian, namun setiap hak datang bersama tanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah untuk menghormati hak kaum lain, mematuhi peraturan negara dan menolak sebarang bentuk penyelewengan serta seperti rasuah dan salah guna kuasa. Undang-undang kita sebenarnya sedang membina sebuah ekosistem negara, bangsa yang bersih, telus dan dihormati bersada global. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang ketiga yang menjadi tiang seri keharmonian kita, menjaga adab dan etika kemanusiaan demi keutuhan fabrik sosial. Prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan menggariskan tanggungjawab kita dalam interaksi seharian. Pembinaan negara bangsa akan lompang sekiranya kita hanya mengejar kemajuan material tetapi bankrupt dari segi nilai kemanusiaan. Tanggungjawab moral kita sebagai bangsa Malaysia adalah untuk mempamerkan keindahan budi pekerti sama ada dalam tutur kata, di alam nyata maupun dalam penulisan di alam maya. Jangan kita biarkan prejudis dan stereotip meracuni minda. Tanggungjawab kita adalah untuk membina jambatan, bukannya meruntuhkan dinding perpaduan yang telah dibina dengan darah dan peluh oleh nenek moyang kita terdahulu. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, konklusinya, Malaysia ini bukan sekadar sebuah tempat di atas peta dunia maupun ialah rumah kita, identiti kita dan masa depan kita.
Kejatuhan dan kebangkitan tanah air ini tidak akan terletak di bahu pemimpin semata-mata, tetapi ia adalah saham yang dikongsi oleh setiap daripada kita memegang kad pengenalan biru bertulis warga negara Malaysia. Sempena pertandingan peringkat kebangsaan di bumi bersejarah Melaka ini, marilah kita, generasi muda pewaris negara, berhenti menunding jari dan mula menghulurkan tangan. Mari kita pikul tanggungjawab ini dengan penuh azam dan iktizam. Kerana jika bukan kita yang mempertahankan Malaysia, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, bila lagi? Bumi bertuah milik bersama, jangan dibiar warisan hancur. Tanggungjawab dipikul berganding bahu, Malaysia manadi makmur dan subur. Maka bulatkan tekad, satukan hati. Bersamalah kita memikul tanggungjawab membina negara bangsa. Sekian saja pidato saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.